bukan semua jenama berani bawa masuk fun bike seperti macam ni. Tapi Aveta tahu, motor macam ni ada peminat dia. Dan apa yang best adalah mereka menjualkan dengan harga yang sangat mampu milik dengan RM7,988 sahaja. Ini adalah Aveta, model dia Marvel. Sebuah fun bike yang sangat best. Motor ini bukan saja pakai sebagai lifestyle, tapi kalau berani ke off-road, motor ini mampu ke kawasan off-road juga. Dengan enjin 149cc, menghasilkan 10.5 horsepower dengan 11.5 Nm of torque. Depan dia datang dengan fork upside down, siap dengan twin fork caliper di bahagian depan, dan begitu juga dengan twin fork caliper untuk bahagian belakang. Sistem pembakaran dia adalah fuel injection. Walaupun motor ini motor kecil-kecil aja, tapi tangki dia cukup besar dengan muatan 8.2 liter punya minyak. Apa yang tarik perhatian saya adalah dia punya side stand ni. Dia nampak macam casting aluminium punya side stand. Dan kalau kita tengok dia punya seat, design yang sangat klasik dengan ketebalan dia, tengok pun saya tahu sangat comfort, dan ketinggian seat dia hanya 760mm sahaja. Kalau tengok di sini, dia macam motocross scramble daripada 70-an dengan magat yang lebih tinggi, dan magat dia buat daripada besi, besi, nampak? Exhaust dia lebih tinggi supaya dapat ground clearance yang lebih banyak, dan ini adalah design motocross atau scrambler daripada 60-an dan 70-an. Dan kepada sesiapa yang ingin buat custom sedikit sebanyak, seperti yang kamu boleh nampak, motor ini juga dilengkapi dengan aksesori daripada RCB, seperti dia punya brake caliper dengan design suspension di belakang. So ada lagi banyak benda yang boleh dimasuki ke motor ini. So guys, macam mana? Hanya 7,988 sahaja untuk sebuah fun bike yang begitu cute sekali dan sangat sesuai untuk ride untuk weekend dan lifestyle.